Macam mana kita nak cam hukum iltiqat sakinain ni? Apa dia punya tanda? Tanwin dan Tanwin selari. hamzah wasal. Tanwin Ada selari tanwin berjumpa dengan Berjumpa hamzah dengan hamzah wasal. hamzah wasal. Bila jumpa sahaja hukum ini, kita dah kenal tanda kan? Dia ada tanwin dan juga hamzah wasal. Yang pertama, kita terus modify tanwin tu. Kita buang satu baris. tanwin tu buang satu baris. Ya, buang satu baris tanwin. Daripada bunyi an, dia akan bunyi a. Gitu. Lebih mudah, betul? Tanwin, buang satu baris. Kemudian tambah nun berbaris bawah. Yang pertama, buang satu baris tanwin tadi. Daripada bunyi an, dia bunyi a. Kemudian tambahkan saja di sebelahnya nun berbaris bawah. Pada bunyi an, kita jadikan bunyi a. Bagus. Lepas tu kita nak tambah apa? Ni. Tambah bunyi ni dekat sebelah dia. Dapatlah bunyi Ni. terus anil. Jaza'anil husna. Okey, boleh dapat?